Ini 5 tips untuk kempiskan perut. Nombor 1, kurangkan minuman air manis. Air manis mempunyai kalori yang berlebihan yang boleh menyebabkan pengumpulan lemak di bahagian perut. Gantikan dengan minuman air kosong ataupun infused water ataupun green tea. Tips kedua, lebihkan protein dalam makanan anda. Makanan protein seperti telur, ikan, ayam, daging, tempe akan menyebabkan anda kenyang lebih lama, mengekalkan jisim otot dan juga membakar kalori dengan lebih tinggi. Tips ketiga, kawal pengambilan garam. Garam yang diambil secara berlebihan menyebabkan air berkumpul dalam badan dan juga termasuk di kawasan perut seolah-olah menampakkan anda buncit. Tips keempat, lakukan senaman kardiovaskular secara konsisten. Senaman kardio seperti berlari laju, jogging, skipping, berbasikal akan meningkatkan kalori pembakaran anda dan juga akan membantu membakar lemak termasuk di kawasan perut. Tips kelima, dapatkan rehat yang cukup. Tidur yang tak cukup menyebabkan hormon terganggu yang akan merendahkan kadar metabolisme badan anda. Pastikan dapat rehat antara 7 ke 9 jam sehari. Ingat, tiada spot reduce untuk mengurangkan kawasan lemak tertentu seperti di kawasan perut sahaja. Apabila anda mengamalkan kelima-lima tips tadi, ia akan membantu menurunkan lemak badan di seluruh badan termasuklah di kawasan perut. Saya Coach Zaid, Coach pengurusan berat badan sejak tahun 2009. Sekiranya anda ingin saya bantu untuk coaching secara personal, mendapat berat badan ideal, klik link di bio.